Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha barisan hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang dikasihi. Generasi Madani bukanlah sekadar slogan, tetapi satu acuan peribadi yang perlu ada dalam diri kita sebagai tonggak masa depan negara. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita bertemakan keharmonian dan toleransi rakyat Malaysia. Dengarkanlah cerita saya yang bertajuk Projek Impian Muni. Suasana di bilik sini petang itu sunyi sepi. 3 orang murid tahun 6 sedang tekun merenung sebuah papan pemotong kayu yang kosong. Mereka ialah Farish, Kacuan dan Raju. Guru kelas mereka, Cikgu Muni, telah memberi satu tugasan penting sepanjang minggu generasi Madani. Tugasannya mudah tetapi mendalam. Bina satu replika atau simbol yang menunjukkan erti kebersamaan rakyat Malaysia. Farish menggaruk kepalanya yang tidak gatal, berasa buntu memikirkan cara untuk memulakan projek yang berbaki seminggu saja lagi. Katuan yang memahami kegelisahannya segera mengeluarkan sekotak jubin kecil berwarna-warni. Dia menunjukkan perbezaan saiz dan warna jubin tersebut, memberi isyarat bahawa kepelbagaian itu jika disusun dengan betul akan menghasilkan sesuatu yang indah. Raju mengangguk setuju, menyedari keunikan jubin itu persis masyarakat Malaysia yang hidup harmoni dalam perbezaan. Mereka bertiga mula menyusun jubin tersebut dengan teliti. Farish, Kacuan dan Raju bekerjasama menyusun corak serta menyapu gambaran jubin. Namun ketika projek sudah 80% siap, Raju tidak sengaja tersonggol botol gam yang besar hingga tumpah membanjiri sebahagian corak susunan Kacuan. "Alahai, maafkan saya tidak sengaja." Mukanya berubah pucat. Dia berasa sangat bersalah kerana cuai. Farish hampir hilang sabar akibat penat. Namun dia teringat akan prinsip ihsan dan hormat dalam Madani, bahawa kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Sementara itu, Kacuan dengan tenang menepuk bahu Raju sebagai isyarat untuk tidak saling menunding jari. Sebaliknya, fokus mencari jalan penyelesaian bersama. Dengan semangat baru, mereka bekerjasama membersihkan sisa gam tersebut. Sifat saling memaafkan menjadikan kerjanya itu lebih ringan. Malah kesan tepahan gam itu memberikan satu idea unik seperti aliran sungai setelah dibersihkan. Mereka memutuskan untuk mengekalkan corak tersebut sebagai simbol sungai perpaduan. Menjelang hari pembentangan, replika mereka siap sepenuhnya. Papan kayu yang kosong kini bertukar menjadi sebuah karya seni mozaik yang sangat indah dan penuh bermakna. Hari yang dinantikan telah tiba. Dewan sekolah dipenuhi dengan hasil kerja murid-murid tahun 6. Cikgu Muni dan guru besar berjalan dari satu meja ke satu meja untuk membuat penilaian. Apabila tiba di meja kumpulan Farish, guru besar tersenyum melihat keunikan jubin mozaik mereka. "Cuba kamu terangkan kepada saya, apa maksud karya ini?" tanya guru besar. Farish tampil ke hadapan dengan penuh keyakinan. "Karya ini kami namakan Impian Muni. Jubin yang pelbagai warna ini simbolik kepada kaum di Malaysia. Walaupun kami berbeza corak dan pemikiran, kami tetap bertolerasi. Apabila kami menghadapi masalah semasa menyiapkannya, kami memilih saling memaafkan, bukan menghindari." Guru besar bertepuk tangan dengan bangga. "Syabas, inilah contoh generasi Madani yang sebenar. Kamu bukan saja menghasilkan seni yang indah, tetapi kamu telah memperhatikan nilai murni, ihsan dan hormat sama rakan. Kamu semua adalah masa depan negara." Farish, Kacuan dan Raju tersenyum gembira kerana kemenangan sebenar bukanlah piala, melainkan ikatan persahabatan mereka yang semakin utuh. Kisah ini mengajar kita untuk sentiasa memaafkan, mengawal kemarahan, dan bekerjasama menghadapi cabaran. Sesungguhnya, perbezaan kaum di Malaysia adalah satu keindahan yang harmoni.
untuk mengkenyangkan susunan jubir mozaik yang berwarna-warni. Sekian, terima kasih.